Hai YouTubers dan viewers, pernah tak anda mengalami masalah begini? Masalah begini. Okey, biasa dia punya absorber ni rosak. Jadi saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak tukar absorber bonnet ni untuk Pro 2 Alza. Jom ikut video saya. Okey, jadi inilah dia punya absorber. Dia macam absorber kereta jugalah. Okey, dia keras. Kalau dia baru dia keras. Kalau dah lama dia boleh ditolak. Okey, dalam absorber ni, bonnet absorber ni dia ada satu klip. Dapat terang tak? Okey, kalau kita tengok ni, inilah dia punya klip. Okey, klip ni kita cungkil keluar. Semasa kita buka kita cungkil keluar, sama juga dengan masa kita nak pasang, kita cungkil keluar. Ataupun kita boleh terus pasangkan. Ini dia punya lubang dan penghujung dia punya klip tu, ni yang menahan. Okey, dekat dia punya apa tu? Bracket lah kat sana. Okey, ini keadaan absorber tu. Okay, bagi yang ada kenderaan lama macam Pro 2 Alza, kenderaan yang bonnet macam Alza tu lah. Okay, mungkin ada dia punya part-part dia tertentu, tapi yang saya tunjuk ni adalah bahagian bonnet absorber untuk Pro 2 Alza model lama seperti saya. Okay, link untuk Pro 2 Alza lama ni ada saya sertakan dekat description di bawah. Okay, dia boleh dibuka juga ni. Boleh dibuka. Dia seperti skru. Saya rasa mungkin untuk kaki yang tak sama lah, kita boleh tukar dengan yang asal. Jadi kita boleh skru balik. Okay. Lepas ni, saya akan tunjukkan cara macam mana buka yang absorber lama untuk tukar absorber baru. Okay. Okay, absorber ni, dia ada skru sini. Bukan skru lah, macam ada satu klip. Okay, absorber ni dah lama, tengok. Dia macam berminyak tau. Dan berbunyi, macam kering lah dah absorber ni. Dia pada terus ke bawah ni lah untuk menahan kita punya bonnet kalau kita nak naik turun. Tapi saya punya ni dah berbunyi, manakala di sebelah sana masih dalam keadaan baik lah, tak ada bunyi. Jadi kita dekatkan telinga di sini, kalau ada bunyi dia bising, itulah dia punya masalah. Jadi bagian yang hujung sana tu tak ada bunyi, maknanya dalam keadaan baik. Jadi saya akan bagi tutorial cara untuk menukar ni, simple je, dengan tool yang tak banyak, satu tool je dah cukup. Okay, caranya kita menggunakan test pen sebab mata dia ada repair lah. Okay, kita bahagian ni kita cungkilkan keluar. Bonnet ni kena tahan lah. Baik, cungkil keluar pelan-pelan. Okay, kemudian kita tarik. Dah jadi. Okay. Jadi bonnet dia dah jadi ringan. Jadi pasalah saya tahan menggunakan bahu untuk menahan bonnet ni, untuk buka yang bahagian hujung. Ataupun kita nak pasang yang baru terus. Alright. Untuk pemasangan yang baru ni, kita letak kat sini. Okay. Dan kita tekan. Okay. Dia dah masuk. Jadi kita akan buka yang di hujung. Okay, sama juga. Yang ni kita cungkil keluar. Okay, kita cari dari sini lah. Okay, kita cungkil keluar. Dan dia akan keluar. Tengok. Very simple. Dan kita masukkan absorber yang baru. Okay, masuk. Sambil tu angkat ke atas absorber. Okay, tolak. Okay, dah. Siap. Right. Okay, inilah absorber lama. Okay. Bolehlah buat absorber untuk bonnet depan ke, busway. Ada guna juga ni. Okay, untuk buat pintu almari ke apa ke. Pintu punya absorber pun boleh untuk supaya pintu sentiasa tertutup. Jadi kita akan uji adakah berbunyi lagi. Okay, saya letak mic ni kat sini. Okay,
tak ada bunyi mengkeriut, mengkeriut. Jadi berjayalah absorber yang bonnet punya yang saya tukar. Dia pun lebih keras, dia boleh naik sendiri. Yang lama punya dia setakat ni, dia terus jam di sini je dia berhenti. Yang ni dia boleh menolak. Okay, dia lebih kuat. Okay, tengok dia naik sendiri. Sebelum ni dia tak boleh naik sendiri, kena bantu. Jadi itu saja guys, tutorial yang dapat saya tunjukkan kepada anda untuk menukar absorber ni. Bagi yang nak menukar kedua-dua sekali boleh juga, tapi kalau boleh guna 2 orang atau guna kayu untuk menongkat bahagian ni supaya dia tak turun. Okey, saya tadi lupa bawa kayu untuk menahan benda ni. Jadi saya punya bonnet dah jadi cantik, dia sendiri automatik terbuka. Kalau anda tengok video yang dulu tadi, dia tak boleh terbuka sendiri, dia dah mengkeriut bunyi dia, berkeriuk bunyi dia. Jadi yang sekarang absorber tak ada bunyi dan kembali kepada seperti yang baru. Okey, untuk penukaran ni kalau yang beli one set nak tukar dua-dua sekali pun boleh, tapi saya lebih suka dulu saya beli 2 set. Satu set ada 2. Jadi saya tukar bahagian yang bunyi je. Manakala bahagian yang tak ada bunyi dan tak kuat lagi, bahagian yang masih kuat lagi dan tak mengeluarkan bunyi, saya tak tukar. Jadi yang baru salah satu set dia tu kita boleh simpan jadikan spray, jangan pasang dua-dua. Kalau pasang dua-dua pun tak apa, boleh. Tapi yang lama tu kita kena pastikan yang tidak rosak, tidak ada bunyi dan masih lagi dia punya tekanan masih kuat. Jadi simpan untuk jadikan spray. Sebab benda sekarang ni bukannya tak pandai rosak, boleh rosak. Beribu-ribu kali buka tutup dia akan menjadi rosak dan haus. Okey. Diharap saya punya video ni dapat membantu anda. Salam jumpa di next video DIY yang akan datang. Bye-bye.